Apakah tip kebahagiaan suami isteri? Tipnya ialah tasamuh, berlebih kurang saling memberi maaf. Kenapa? Kerana kita tidak akan menjumpai perfection, kesempurnaan yang sebenar ketika hidup di dalam dunia. Tak ada. Hubungan kasih sayang, kemesraan yang terbaik hanyalah dalam khayalan-khayalan yang ditulis dalam lirik-lirik lagu saja. Lepas tu lagu-lagu cinta best. Seronok dengar, terbaik. Nah, tapi boleh tak gitu? Ada. Khayalan dia. Kerana hakikat kita tak akan ada kesempurnaan. Jadi saling memaafkan. Kita kahwin dengan seorang perempuan, mengharapkan yang terbaik. Salah. Mana dia yang terbaik? Yang terbaik tu Siti Khadijah. Yang terbaik tu Aisyah. Yang terbaik tu isteri-isteri para sahabat. Pun tidak sempurna. Tahu tak? Jadi itulah. Kita jangan expect tinggi. Cukuplah sekadar memahami kita dan saling merawat apa yang kurang.